Tahu tak, Malaysia ada lebih 10 dialek. Contoh dialek-dialek di Malaysia. Mu nak gimana pergi cari jodoh kau, cari nasi kabu. Kau lapar sudah, jangan marah-marah, nanti jom kita pergi makan. Kau nak poi mana? Poi kojoko, poi membawang. So, kenapa kita ada banyak sangat dialek yang berbeza? Malaysia dulu pusat perdagangan besar. Pedagang dari China, India, Arab, semua mai sini bawa bahasa sendiri. Campur-campur jadilah logat yang unik. Contoh, Kelantan dan Terengganu banyak pengaruh campur. Sebab tu diorang guna dok boleh dan guano demo. Johor dekat dengan Singapura dan ramai peranakan Cina. So terpengaruh dengan bahasa Hokkien macam ngam dan mamam. Penang, logat unik yang bercampur dengan Hokkien juga. Hang nak pergi mana? Nak tahu tak apa dialek yang paling rare sekali? Pertama, Melayu Kedah Tua. Dialek lama orang Kedah. Nak pergi tu, siap barang-barang buku ken ya benar. Next, dialek Serani, Kristang. Campuran bahasa Portugis dan Melayu. Biasanya ada dekat Melaka dulu. Kristang na Singapura, yo kabesa. And last one, Baba Nyonya. Gabungan Hokkien dan Melayu. Bunyi dia macam menyanyi sikit. Alright, itu sahaja sedikit sebanyak info untuk hari ini. Korang asal mana? Cakap dialek apa? Apa-apa boleh drop komen dekat bawah. Bye!